strike geng. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alright geng, hari ni 26 hari bulan 3 Syawal ke 6 Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Syawal ke 6. Jadi aku rasa belum terlambat lagi untuk aku ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua sahabat-sahabat yang sedang menonton video ini, yang sentiasa support AIC channel. Aku ucapkan selamat Hari Raya sekali lagi. Maaf zahir dan batin sekiranya ada salah silap aku daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Alright geng, hari ni aku dekat spot ni geng. Nampak parit belakang tu, kapit hijau, dan juga dengan depan ni tu kapit hijau. Sana matahari geng, sekarang pukul 7 lebih, nak maghrib dah ni. So, alhamdulillah kat sini aku dah strike seekor haruan geng. Dan juga spot yang pertama tadi aku strike dengan jump frog trompet, handmade daripada Chaplin. Jadi geng, alhamdulillah lah ada kesempatan untuk aku carikan laruan petang ni, dan juga adalah kesempatan untuk aku merakam video. Jadi geng, alhamdulillah aku dah strike 2 ekor. So korang tengok dulu strike yang pertama dan kedua ni geng, dekat spot tadi, spot yang first, dengan juga dekat spot sini. So geng, aku cakap ribuan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang menonton video ini, yang setiap support juga terima kasih. Yang belum subscribe, kasih subscribe. So stay tune geng, jom sembang. Bismillahirrahmanirrahim. Alright geng, meredah semak. Moga-moga dia ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bismillah. Allah Akbar. Pelajak. Okey, air titik, try first cast. Oh, sangkut pula. Terus tersangkut. Oh, strike geng. Alhamdulillah. Sangkut semak. Allah Akbar. Alhamdulillah. Ada barang. Size geng, size not bad, mantap. Makan jump frog trompet. Mantap geng. Second cast terletup. Adulah, tapau. Okey guys, hop, lek. Alhamdulillah. Ada rezeki aku geng. Syukur. Duduk sini. Mantap. Ada dia bawah semak tu. Padulah. Air nak cetik ni geng. Okey. Right, sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya kedudukan tak apa cantik lagi. Semak menghalang.
Mari Arwan, mari. Tekan seekor je kat situ. Jangan sangka air yang cetek tak ada haruan. Bismillahirrahmanirrahim. Meletup dia balon. Alright geng. Tukar lubuk. Tengok kapit hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Pum. Ada ke haruan? Ada tak ada? Try cast dulu. Lubuk first tadi aku pun tak sangka dia ada. Tapi 2 kali aku cast, meletup. Camfrog trompet. Strike saiz sedang elok. Okay, so lepas tu senyap. Senyap aku pun tukarlah, cari lubuk lain. Sampailah aku ke lubuk ni, kapit hijau pula. Ada ke tak ada, wallahualam. Try cast dulu. Kokot ada rezeki aku, meletup lah ni jari. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Arwan, mari. Mana Arwan ni? Try sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni. Aku yakin dia ada. Cuma belum sampai je rezeki tu. Makan kali kan. Ya Allah ya Tuhan. Ada ni. Oh, tak dekat. Oh. Nampak gaya geng, itulah saiznya ada kat sini ni. Dah kali ke berapa dia cuba makan aku punya umpan ni. Akhirnya terpelanting dia. Tak lekat. Hai, yang besar mana? Takkan baby ni dapat saiz macam mula-mula tadi pun okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah Arwan, kalau ada makan le. Oh, kena geng. Alhamdulillah akhirnya. Aku dah jangkakan dah ada haruan dekat sini ni. Alhamdulillah.
Not bad saiznya. Okey lah, boleh tapau. So geng, alhamdulillah syukur strike kedua geng. Ini kali pakai soft rock handmade daripada FG Craft 2 heavy cover. Mantap geng. Saya elok saya cakap macam ni, ngam untuk tapau. Mantap lah, menemankan seekor lagi haruan dekat dalam jut aku ni. Seekor tadi strike dengan Jamfrog trompet. Yang kedua strike dengan apa? Soft rock handmade. Kat lubuk kapit hijau. Ada dipujuk-pujuk kena juga. Syukur, mantap geng. Dia soft rock warna kuning heavy cover. Okey, kita try kat sini pula. Cari yang ketiga pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi lucut, ikannya terbang. Yang ni nak tak makan lagi. Spot macam ni paling penting, paling utama kena sabar geng. Kau kas kali dua, lepas tu kau kata tak ada ikan, tu kau silap lah. Tak apa, sekarang ni aku nak fokus cari yang ketiga pula. Mari. Puyuh banyak betul. Saja buat aku geram ni. Tak pasal-pasal besok aku mancing puyuh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau fikir hidup ini cuma makan batu. Kau fikir anakmu tak butuh susu. Mari makan. Alright geng. Nampaknya setakat 2 ekor ni je lah rezeki aku geng petang ni. Allah, sorry jatuh pula. So nampaknya yalah, sekian lama aku tak kasih haruan. Lubuk pun semakin kering. Yalah, maklumlah sekarang cuaca panas geng, El Nino. Memang lubuk pun kering, nampak. So alhamdulillah strike yang kedua tadi menandakan lubuk ni ada dah ikan haruan. Manalah tahu esok lusa aku bergasak dekat lubuk ni, ataupun lepas ada hujan nanti kan, aku akan terjah balik lubuk ni geng. Last tadi pun aku ingat aku dapat, tapi rupanya kena scam. Sorry lah geng, nampaknya hanya 2 ekor je aku berjaya strike petang ni. So yang ketiga kena scam. Banyak juga sambaran-sambaran daripada baby haruan. Mungkin yang besar-besar ni belum keluar lagi. Lebih baik dia menyurut dalam lubang sebab cuaca panas. Tak apalah, next time kita usaha lagi. Jangan serik, jangan bosan. InsyaAllah ada rezeki di waktu yang lain. Okey lah geng, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Dan pada sahabat-sahabat yang belum subscribe, kasih subscribe geng. Alright, jom sembat.